Ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab yang cerita follow back apa semua ni aku dah cerita lah tadi. Ini aku nak cerita bab private account. Kalau aku follow dia orang aku react ke apa, dia orang punya account tu private kan. Tapi aku follow. Tak kisah. Pasal aku faham korang nak privacy. Mungkin nanti kalau tak privacy nanti macam-macam benda masuk. Biasalah macam aku punya lah. Aku punya tak private. Macam-macam lah kata-kata menganjing lah. Apalah. On lah. Apalah. Macai lah. OKU lah. Oh ni orang gila ni. Aku dah biasa. Jangan dengar cakap dia. Dia tu tak sembahyang. Dia bukan orang Islam. Dia tak sembahyang. Dia bukan orang Islam. Dia apa macam-macam lah. Aku dah lali lah benda tu. Dia tu gila. Dia tu penagih. Dia isap dadah. Macam-macam. Aku tak ada terasa pun kat hati aku. Pasal tak ada tempat nak letakkan kata-kata koma tu kat sini. Kata-kata menganjing ni tak ada tempat sebenarnya. Tapi kadang-kadang aku react tu bukan apa. Aku react balik tu dengan cara nada aku marah dengan apa ni. Aku nak dengan kasih sayang. Supaya kau bersedar. Koma ni betul ke koma ni? Yang aku pantang tu, dia menganjing aku. Bila tanya aku balas, dia punya anjing tu tak delete. Aku punya kena remove. Satu. Yang kedua yang aku pantang, bila aku follow dia tak nak terima. Dia tak nak terima aku. Aku dah follow dia. Dia dah menganjing aku macam-macam. Aku pun follow lah. Siapa yang budak ni? Dia pun tak layan. Cuma tak kisahlah kau tak nak layan aku. Tak apa. Aku peduli apa. Kau ada ke? Kau tak ada ke? Aku hidup aku tetap macam ni. Tapi yang jadi permasalahannya sekarang, kalau akaun kau private, kalau kau punya akaun tu orang tak boleh sentuh, kau jangan sentuh akaun orang. Jangan makin hamun orang punya komen-komen, ruang komen orang. Faham? Kalau kau boleh maki-maki orang punya akaun, lepas tu bila orang nak balas balik, nak bagi pencerahan ke, nak tanya kenapa, apa masalah kau, bukan ada apa pun. Kau punya ini yang aku benci tu. Baling batu sembunyi tangan punya Gen babi. Faham? Korang tu babi. Jangan rasa korang orang. Kalau tak percaya, malam ni 3 pagi korang bangun tengok cermin. Minta dengan Allah betul-betul. Siapa kamu? Tunjukkanlah.